Mereka ini tak kisah ada orang cacat ke, orang tak ada kaki ke apa semua. Tak ada pilih bulu, semua orang diseksa dengan cara yang sama. Ini adalah pintu masuk kepada semua cerita ngeri-ngeri yang ada di dalam ni, yang diceritakan oleh ramainya orang. Dan tempat pertama pun kita dah tak boleh nak bayang macam mana keadaan dia. Jom saya tunjukkan. Ini adalah transit ataupun bila masuk je, orang akan pergi ke kawasan ini dulu. Dan jom kita masuk dengan kawasan yang tertutup macam ni, dah macam kandang binatang. Dan apa yang akan dibuat di sini, mereka semua yang ditahan dalam ni, tak kisahlah korang tak sihat ke, cacat ke, sebab apa? Sebab kat sini boleh nampak ada kaki-kaki palsu milik tahanan yang menunjukkan mereka ini tak kisah ada orang cacat ke, orang tak ada kaki ke apa semua. Tak ada pilih bulu, semua orang diseksa dengan cara yang sama. Mereka akan dimasukkan ke dalam, senang saya panggil sangkar besi ni. Semua orang akan dimasukkan ke dalam sini. Pintu ni akan ditutup dan dorang kat dalam ni akan dicocok dengan kayu dan sebagainya. Dan seksaan cocok tu tak akan berhenti sampailah orang dalam ni diam. Selagi dorang menjerit disebabkan oleh sakit apa semua, selagi itulah dorang akan dicocok dengan kayu dalam ni. So ni kawasan yang sangat luas. Tengok sini sampai ke hujung sana, memang ada tempat yang dorang letakkan orang-orang yang baru ditahan kat sini. So kat tengah ni adalah kawasan yang dikorek oleh White Helmet untuk cari lebih ramai orang mangsa. Ni ada lagi. So inilah kawasannya. Tempat pertama kepada segala-galanya. Ada yang ditahan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Daripada zaman Hafiz Asad lagi diorang ditahan. Yang menunjukkan betapa ngerinya penjara Seit Naya ni.